Hai, Assalamualaikum. Saya cepatkan proses. Saya Imran. Umur saya 29 tahun. Tahun ni. So, saya tak adalah orang tua sangat. Nampak macam profesional kan. Okey, ada efek. Saya akan cerita kenapa saya nampak macam profesional sebelum-sebelum ni. Gambar saya ke, saya cara bercakap ke kadang-kadang kan. Saya akan tukar sikit. Saya boleh bercakap dengan semua orang. InsyaAllah boleh dengan semua orang. Tapi saya susah sikit nak bercakap dengan orang yang buang masa. Kalau dia tak ada purpose, dia tak ada life, goals, mana dia nak pergi, vision dia tak tahu benda tu, saya susah sikit nak bercakap dengan orang macam tu. Contohlah kalau saya nak dekat, contoh Imran yang kedua. Saya yang kedua, saya nak dekat dengan diri saya sekarang ni. Saya apa yang saya akan bercakap, sebelum saya datang bercakap, saya datang berborak, bincang dulu, saya akan buat list dulu. Apa yang saya nak dalam life saya. Saya nak pergi menghala tuju ke mana. Apa goal saya, apa matlamat. Kita cakap bahasa Melayu, matlamat lah. Kadang-kadang saya akan terkeluar juga bahasa Inggeris. Kenapa saya terkeluar juga? Okay, asal usul saya orang kampung. Kalau you guys tak tahu, saya share. Saya orang Parit Bunta, Perak. Saya lahir kat Terengganu. Saya tak sorok-sorok dalam benda ni. Sebab ramai orang fikir saya sorok. Asal usul saya, ada yang fikir saya ni anak menteri tau. bukan, tak ada kaitan. Ada orang fikir saya ni orang kaya. Sebab masa saya buat sales Proton dulu, saya jual kereta Proton. Saya bukan orang bangsawan ke jutawan ke anak orang kaya ke, bukan. Tapi orang yang dalam grup saya tu, yang saya bekerja bersama-sama tu, dia fikir saya ni anak orang kaya. Sebab Imran ni macam senang, tak ada masalah, datang je senyum. First of all, sebelum tu, kita datang nak cari rezeki. Kita pergi tempat kerja, kita bawa muka senyum. Bukannya senyum tak ada masalah. Bukannya tak ada masalah ataupun tak ada challenge, tak ada cabaran hidup. Saya banyak senyum sebab saya cuba untuk be positif lah. Okay, you ada masalah, I ada masalah. You ada cabaran, I pun ada cabaran. Okay, so what's the point kalau kita masam-masam muka? Tak best lah. Kita belajar cara tentera. Bukannya saya nak beritahu untuk jadi tentera. Tapi kita belajar cara macam orang lama kita, orang ayah-ayah kita, tok nenek kita, tok-tok kita lah. Semua orang ada masalah, semua orang ada isu. Kalau duduk kampung, macam-macam haiwan lah masuk dalam rumah kan. Lagi kalau you guys duduk rumah sawah padi macam kampung saya, memang betul-betul belakang tu sawah padi. So, okay, what's the point? Kalau Cik T tahu Cik T ni tikus. Okay, tak boleh cakap what? Kenapa ada reason kenapa kita cakap Cik T ni? Right. Dia pun masuk rumah I, dia masuk rumah you. So kalau you nak masam muka, I pun nak masam muka. So what's the point? Kita datang lepak, kita minum kopi, kita chill je, kita tenang, senyum, tak ada hal. Kita share lah macam mana you selesaikan you punya isu dengan Cik T tu. I pun selesaikan isu I juga dengan Cik T tu. Kita share pendapat. Lagi senang, lagi easy, lagi memudahkan semua orang. Semua orang ada isu masing-masing. So kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Baik, sebelum tu saya nak minum dulu. Jangan saya minum ke? Bismillah. Saya ni banyak minum air mineral. Dulu saya banyak minum air gula. Air gula ni air Nescafe 3 in 1, Nescafe Milo. Nescafe tu campur dengan Milo. So Milo 3 in 1, Nescafe pun 3 in 1. Milo pun banyak sugar, Nescafe pun ada sugar dia saya siap. Saya minum dalam satu cawan. Cawan tu besar ni. Panjang ni je. Panjang ni. Ni siapa-siapa nak nanti saya share link mana nak dapat. Boleh tekan je link tu, terus beli je. Senang. Tak payah buang masa. Sebab ramai yang tanya saya kan. Jug ni, termos ni dapat kat mana? Ni termos. Mana dapat? Design dia nice something sebab saya ambil colour ni. Colour ni match dengan colour saya. Dulu saya banyak minum air gula sampai sakit lah kepala belah kiri, belah kanan. So, apa saya buat? Kita perlu tahu body kita. Saya pun tahu pasal body saya. Apa yang saya buat? Setiap kali saya minum, kalau saya rasa macam dah start sakit kepala tu belah kiri atau belah kanan, saya tak ambil Panadol. Paracetamol ke saya tak ambil. Maksudnya saya tak cukup air mineral. So apa saya buat? Saya minum air mineral. Minum 1 botol, 2 botol. Kadang orang tua pun tanya, you ada masalah ke? Imran, you ada
You ada masalah body ke, masalah badan ke, kenapa tiba-tiba you tak you banyak minum air mineral? Saya minum air mineral lah sebab saya pun minum, kadang minum kopi ke, minum kalau kita minum sugar ke, makan KitKat or something, apa-apalah kita makan coklat kan, kita pun perlu nutrikan body kita juga. Kat kedai makan pun kadang nasi goreng biasa pun dia letak gula juga. So sebab tu kita nak nutrikan body kita. Okay. Saya asal usul kampung. Saya orang kampung. Saya lahir Terengganu. Memang nombor IC saya 11. Memang kelakar sikit. Lahir Terengganu, saya duduk situ 2-3 tahun je. Lepas tu pindah pergi ke Parit Buntar. Saya membesar sampai saya dah tingkatan 1, saya dekat Parit Buntar. Tapi adalah pindah-pindah randah tu memang ada. So saya ni, hidup saya macam nomad, berpindah randah. Bagusnya hidup pindah randah ni, kita akan lebih adapt. Kita akan pergi mana-mana tempat, kita cepat adapt. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Ni pepatah orang tua. Saya pun dulu macam pelik kan, peribahasa tak best lah. Peribahasa Malaysia, orang Melayu ni macam tak gempak, dia macam tak ada apa-apa. Tapi bila memahami dalam life experience, kita belajar, kita sendiri masuk dalam field tu, maksudnya kita turun padang, baru kita tahu. Peribahasa ni dia ada, bila kita cakap, orang yang dah pernah mengalami tu dia akan faham. Kalau kita tak pernah, contohlah pasal kandang kambing mengembik, kandang harimau mengaum tu, kalau saya tak pernah travel, berhijrah, duduk tempat baru, tak pernah masuk tempat baru, saya pun tak tahu. Saya tak tahu peribahasa tu, tak faham apa kaitan, don't care. Tapi bila saya sendiri yang travel, saya sendiri yang pergi tempat baru, masa tu saya, peribahasa tu sangat match, sangat kena. Kita akan belajar. Saya orang kampung, saya tak tahu English. KLCC pun tak pernah tengok. Kenapa saya cerita ni banyak kali? Sebab ramai orang salah faham dengan saya. Ada yang fikir saya ni, dia mungkin tak fikir, tapi sebenarnya berdasarkan mindset. Bila dia nampak saya ni macam someone yang berbeza, ataupun senyum pun dah rasa beza zaman sekarang ni. Saya pun tak faham kenapa. Okay, kita senyum lah jumpa orang. Takkan nak buat muka masam kan. Kadang-kadang faham lah, kadang saya pun ada isu juga. Saya pun masam tu, saya pun tak intention, saya pun tak berniat juga. Okay. So dia fikir saya ni anak orang kaya, anak bangsawan ke, jutawan ke. The reason saya cerita banyak kali ni sebab bila orang tu berfikir, contoh orang tu fikir kita ni anak orang kaya, cara layanan dia totally different. Dia sangat-sangat lain. Dia akan, cara layanan dia macam tak best, ataupun dia buatkan kita ni rasa tak selesa. Siapa pernah rasa? Yes. Kalau you guys asal usul kampung, datang masuk bandar, memang layanan dia orang pun tak best juga. Dia fikir kita ni orang kampung, tak ada adab. Tapi kadang saya pun minta maaf lah. Saya pun first time masuk bandar pun tak ada adab juga kan. Pergi mall pakai slipper. Saya gelak kat diri saya saya tak ada gelak kat siapa. Saya pergi mall pakai slipper. Saya pun terkejut. Kena pakai kasut ke? Masa tu saya kerja wayang kan. Member kerja wayang kan tegur. Kau mana boleh pakai slipper? Kau kena pakai kasut. Jangan be offended. Sebab dia orang dah masuk. Dia orang dah jadi orang KL, orang Selangor, orang PJ ke. Masa tu saya kat Puchong. Okay. I Mall Puchong. So apa dia buat? Kita dengar, kita belajar. Jangan pakai slipper, pakai kasut. Saya belilah kasut. Kasut apa-apa lah masa tu, tak kisah pun, pakai je. Memang nampak messy, memang nampak kelakar, kena pakai kasut, pakai stokin. Pakai je, it's fine. Awal-awal tu memang rasa kekok, memang rasa awkward, tapi lama-lama kita akan okay. So kita akan masuk culture tu, kita belajar culture tu. Masuk kandang kambing mengembik. Masuk, maksudnya pergi dekat KL, follow cara orang KL. Pergi bandar, follow cara bandar. Kalau masuk kampung, ikut cara kampung. Saya tak bias mana-mana Kalau kita masuk kampung, make sure kalau you bawa kereta, saya masuk kampung, saya orang kampung. Saya masuk je kampung, saya tahu untuk bawa kereta slow. Kadang-kadang ada kereta belakang saya kan, dia high beam, nak cepat lah, nak laju lah. Nampak sangat dia bukan orang kampung. Okay, orang kampung ni, saya beritahu awak yang satu rahsia yang orang kampung ni, dia tak share secara general, secara ramai ataupun dekat semua orang. Tapi siapa-siapa yang orang kampung dia tahu benda ni.
Kalau orang tu dia bukan orang kampung, dia bawa laju dekat kampung. So apa orang kampung ni buat? Dia akan dia akan tahu tu kereta apa ataupun tu lori apa. Selalunya lori lah, abang-abang lori tahu cerita ni. So bila you masuk kawasan kampung, you bawa laju, apa orang kampung tu akan buat? Orang kampung tu akan tahan. Dia akan stop kan. Dia bukan stop seorang yang beramai-ramai. So bila you dah kena stop, you akan banyak lah, you kena argument, nak kena jumpa dengan tok penghulu, ketua kampung. Kadang you tak boleh dah masuk kawasan situ disebabkan seorang je. Sebab that's why you masuk kampung, you bawa pelan-pelan. Sebab kat kampung ramai orang jalan kaki, ramai budak-budak pun main best-best je. Kalau you dah buat, bawa laju macam dekat highway. Sebab tu orang kampung tak suka orang bandar ni masuk. Bukan je pasal orang bandar ke, kerek ke, ataupun macam cakap mendongak langit ke. Bukan pasal benda tu. Follow cara orang kampung. Masuk, adapt dengan cara orang kampung. Bawa slow. Macam mana kita lalu depan sekolah 30 km sejam, bawa lah kat kampung macam tu. Tenang-tenang, pelan-pelan. Tapi kalau pukul 3 pagi tu, you faham lah. You janganlah slow sangat kan. Faham Benda ni, benda horror ataupun mistik ni saya tak berapa minat sangat cakap sebab saya asal orang kampung. So orang kampung ni dia tak cakap. Sebab kita orang banyak deal dengan benda-benda macam ni. Faham-faham bahasa. So jangan sebut apa-apa. So faham. Saya banyak cakap untuk you guys ni memahami, gunakan otak sendiri. Kita gunakan otak kita. Kenapa Imran ni ataupun Abang Im ni cara cakap dia macam ni? Ya, I nak you guys berfikir juga. Kenapa I cakap untuk faham-faham tu, which is you guys kena think. Kenapa dia cakap faham-faham tu? Mesti ada something kenapa dia sorok ataupun dia tak berapa cakap sangat pasal benda tu. You guys need to think also. Buat Google, research. Google ada, ChatGPT ada, AI ada, banyak. Okay. So masuk kampung, adapt dengan cara kampung. Masuk bandar, adapt dengan cara bandar. Kalau kita masuk bandar, bukannya tak boleh makan pakai tangan dekat restoran ke, dekat kedai makan ke. Bukan tak boleh pakai tangan. Cumanya tengok sekeliling. Kalau orang tu semua majoriti more than 5 people ataupun lebih ramai pakai sudu. Bukannya pasal tak boleh makan tangan ataupun you nak kata yang makan pakai tangan ni I punya culture, I kena makan. Yes, you masuk bandar, follow culture bandar. Dia orang makan pakai sudu, pakai je sudu. Tak apa. Supaya orang tak tengok you pelik. Kalau orang tengok you pelik, orang tahu you ni orang kampung. Kalau orang tahu yang you ni orang kampung, lagi ramailah orang datang nak menjual dekat you. Sebab you tak tahu apa. You tak tahu culture orang KL. Pernah rasa macam ni? Saya pernah rasa. Contoh saya okey, dulu saya cerita dulu yang dulu, lepas tu apa yang sekarang ni. Ada dua cerita, dua perbezaan. Saya masuk bandar, saya buatkan macam gaya kampung tu. Saya bukan gaya, saya memang kampung. Saya bawa lah macam kampung, macam pakai slipper, pakailah baju apa yang ada kan, seluar apa yang ada. Saya jalan je lah, tenang-tenang. Cara cakap pula, cara cakap kuat-kuat, nada kuat-kuat. Dekat mall, pusat beli belah, shopping complex. Kalau cakap kuat-kuat, maksudnya ni bukan bandar ni. So orang-orang yang seller-seller nak jual ni, dia tahu yang saya ni orang kampung. Bukan orang situ. So disebabkan tu dia tahu, bang nak rasa ke makanan ni, nak rasa ke air tu. Saya boleh lah free trial. Tapi dia jual macam-macam lah, singkat lah, itulah, inilah, MLM lah. MLM ada yang bagus, ada yang tak. So terpulang lah, saya nak, I'm not into that untuk, saya bukan dalam nak cerita MLM yang apa lah. Macam-macam lah dia jual, tu ini. So you guys yang belum pernah merasa, try lah dulu. Nanti macam-macam lah seller datang. Kalau you guys nak rasa you guys ni penting, buat je macam tu. Tak apa, mesti boleh. Okay, saya bukan gelak dekat siapa yang, saya gelakkan diri saya. Dulu saya buat perangai macam tu. Okay. So bila, okay, ni yang kedua pula different dia. Saya ni orang kampung. So bila saya pergi laut, mana-mana laut, pantai kan dia ada jual ni kan, servis banana boat, pakai jet ski kan. Mesti benda tu ada. Apa saya buat? Saya datang situ, saya bawa saya punya cara kampung. Saya bawa cara kampung saya. Cara jalan saya, cara pandangan saya,
Orang kampung ni ada cara pandangan dia. You guys pergi je banyak kali. Saya tak berapa, saya tak tahu nak, saya tak boleh nak explain satu persatu detail spesifik culture ni macam mana. Tapi kalau you dah banyak kali kat kampung, you automatic akan jadi orang kampung. So kerap pergi. Ataupun dah pergi macam orang bandar lah. Kalau kita kat bandar, kita dah adapt cara bandar. Masuk train, nak tap, tersenggol ke IC ke. Come on lah, benda tu macam nonsense. Tak payah pergi counter pun. Kalau you pergi counter, noob lah. Itu kat bandar lah. So kalau kita nampak orang yang pergi kat kaunter ataupun beli coin, tak tahulah coin tu ada lagi ke tidak kan. Macam token lah, plastik token. Nampak sangat ni orang baru ni. So saya pergi pantai, orang-orang yang sailor, yang banana boat, yang jet ski tu tak datang pun dekat saya. Tak datang. Dia orang tengok daripada jauh. Dia orang tengok macam terkejut. Tapi dia orang terus pandang tempat lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia tahu. Dia nampak macam orang baru. Dia orang ni nampak saya ni macam orang baru. Orang bandar datang. Tapi gaya macam orang kampung. So apa yang dia orang buat? Dia orang tak jadilah jual kat saya. Yelah, memanglah saya ni bukan jenis nak main banana boat, jet ski. Saya pergi pantai, saya nak tengok laut je. Tengok laut, pijak-pijak air sikit, okay, settle. So dekat situ dia tak jadi nak jual kat saya. So dia pun tak nak bercakap sangat dengan saya. For me it's fine. Sebab tak adalah nak closing saya macam-macam sangat. Benda yang saya tak perlu. Saya tak perlu kan banana boat tu, jet ski tu. Kalau ada orang perlu, silakan main. Saya tak perlu. So bila dia tengok tu, dia okey. Saya tahu macam mana, saya tahu style kampung ni macam mana. Kita minum air nyok Kita tak minum air kelapa, kita minum air nyok. Nyok dengan kelapa sama. Tapi kalau dia cakap, saya nak coconut water. Nampak sangat you ni orang baru lah. Nanti dia macam-macam lah dia jual ke apa ke. Ini untuk kita defend, kita protect diri kita. Saya share je knowledge ni untuk semua orang faham. Untuk jaga diri, jaga bahasa, jaga mulut. Masuk bandar pun jaga mulut, masuk kampung pun jaga mulut. Kita jaga apa yang kita sampaikan. Saya share pendapat saya. Okay? Pendapat saya, apa yang saya lalui. Saya tak share pasal orang you guys lalui apa, saya tak tahu. Kalau you guys nak share, silakan komen, share. Saya nak tahu macam mana, apa yang you guys masa membesar dulu, you guys face yang macam mana. Hidup pindah randah ke, ataupun pernah kena pulau dengan kawan kan. Ataupun kawan tak nak kawan ke, bawa kereta kontrol tapi kawan tak nak main. Tu semua cerita-cerita saya. Saya cerita je apa macam ni kan. Pergi sekolah petang, sekolah agama kan. Sekolah agama main gasing. So you guys punya cerita, sila komen. Saya pun nak tahu macam mana you guys membesar dulu. Ini apa yang saya share. So saya harap dapat memberi manfaat untuk semua orang. Saya share sebab saya suka share pasal apa yang orang boleh belajar daripada saya. So that kita sama-sama jadi semakin bijak. Bye-bye.